Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak bawakan satu topik yang saya percaya sangat penting juga untuk kita bincangkan, Fariha. Ini berkenaan dengan solar sebagai tenaga alternatif. Kita melihatkan bahawa tentang krisis geopolitik yang melanda ketika ini, bagaimana kenaikan harga minyak itu sendiri dan sumbernya yang terhad, dan pastinya negara perlu melakukan sesuatu untuk memastikan kita kuranglah kebergantungan kita terhadap penjanaan elektrik yang melibatkan minyak, gas dan juga arang batu ini. Jadi, adakah solar ini boleh dijadikan tenaga alternatif? Ya, okey. Kita nak perkenalkan dua orang tetamu yang berbeza latar belakangnya. Okey. Di studio bersama kami Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamian merupakan dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik Kuasa UTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak panggil apa ni? Macam mana nak panggil? Panggil JJ je. Panggil Dr. JJ. Dr. JJ. Dr. JJ. Okey. Terima kasih bersama kami dan manakala tetamu kita seorang lagi secara maya kita bersama dengan beliau Muhammad Nasiruddin Abdul Aziz. Assalamualaikum Cik Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Baik, kita difahamkan Cik Nasir adalah salah seorang juga pengguna tenaga solar. Memandangkan topik kita hari ini nak menyentuh berkenaan tenaga solar sebagai tenaga alternatif. Pertama sekali nak tahulah juga apakah antara produk ataupun barangan yang digunakan di rumah menggunakan tenaga solar, Cik Nasir. Okey, baik. Terima kasih. Dekat rumah saya ni hampir 10 unit device solar lah yang berbeza yang saya pakai. Antaranya hidroponik, tanaman hidroponik ada 2 unit daripada kekebun. Ada set kekeli, penjagaan ikan keli di mana sistem oksigennya, pam oksigennya menggunakan solar. Kemudian ada kipas untuk di dapur, ada sistem lampu keselamatan keliling rumah. Ada lampu dapur, lampu pos, CCTV. Oh, banyak juga. Itulah. Cik Nasir, okey. Bagaimana bermulanya kesedaran untuk menggunakan tenaga solar ini? Okey, sebenarnya kita ni dah terdedah dengan device solar ni daripada dulu kan. Tapi penggunaan kalkulator je lah. Ingat tak kalkulator? Betul. Kemudian kita didatangkan dengan lampu lit lap, lampu raya kan. Tapi kita tak ada kesedaran tentang sebenarnya ada banyak lagi device solar yang lain-lain. Jadi saya buat konten untuk TikTok kan. Jadi saya scroll, banyak punya device, ada kipas, ada pam hidroponik semua, banyak yang menggunakan solar. Jadi saya try lah satu persatu. Ada setengah device yang saya beli, ada setengah yang dapat free sample lah untuk buat konten. Dah berapa tahun dah ni? Saya rasa hampir 3 tahun lah saya menggunakan. Okey, dalam tempoh 3 tahun ini dah pelbagai dah antara penggunaan produk di rumah Cik Nasir sendiri, Doktor, yang menggunakan tenaga solar. Kalau kita lihat apa yang berkongsikan pengalaman daripada Cik Nasir ni sendiri, adakah sebenarnya dalam keadaan kita berdepan dengan kenaikan harga minyak dan juga sumbernya yang terhad ini memungkinkan ia menjadi satu alternatif tenaga ataupun peralihan tenaga yang baharu? Alright. Secara jujur saya boleh kata ya, solar merupakan salah satu alternatif yang terbaik. Sebab kalau kita bandingkan negara kita dengan negara lain-lain yang mungkin negara 4 musim dan sebagainya, kita boleh kata kita ada matahari sepanjang tahun. Ialah kita adalah musim tengkujuh, musim hujan dan sebagainya, monsun. Namun kita boleh kata overall kita ada tenaga cahaya matahari yang mana melalui tenaga matahari itu dia akan menghasilkan tenaga elektrik secara percuma. Dan kalau kita tengok pun di bawah SEDA, di bawah TMB, ST dan sebagainya, kerajaan pun telah mewawarkan banyak skim-skim yang berkaitan dengan solar yang mana sebenarnya dia membantu pengguna dapat menjimatkan elektrik mereka. Mungkin ramai je yang kata, solar ni mahal, harga permulaan dia mahal dan sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan dengan harga yang 10 tahun yang lepas, waktu mula-mula skim yang kita panggil sebagai FIT, Feed-in Tariff diperkenalkan, harga dia hampir 10 kali ganda dengan harga sekarang. Cuma baru-baru ni saya tak nafikan harga dia sedikit naik apabila China mula menarik balik dia punya ekspor tarif pengecualian teks tersebut. So harga naiklah sedikit. Namun kalau kita pergi kepada kiraan dari segi return of investment, ROI dan sebagainya, solar PV masih alternatif yang terbaik.
Dan berdasarkan announcement paling baru pada 1 Januari 2026 yang mana skim atap tu wujud dan sebagainya. So dia adalah satu pilihan yang terbaik kepada kita untuk kita tidak bergantung sepenuhnya kepada tenaga TMB. Doktor cakap adalah pilihan terbaik untuk kita tidak bergantung sepenuhnya. Okey. Sebagai pengguna, saya saya bukan nak tahu macam kalau kita pakai solar ni berapa banyak sebenarnya kita boleh save ni. Kan? Sebab sekarang ni semua macam elektrik itu bagaikan air yang mengalir sebenarnya duit yang mengalir. Kan? Betul lah. Okay. Berapa banyak kita boleh save sebenarnya bergantung kepada berapa besar yang kita boleh pasang. Dan berapa besar kita boleh pasang bergantung kepada berapa besar bumbung rumah kita. Sebab kita kena pasang dekat atas bumbung. Tak boleh pinjam jiran sebelah punya bumbung. So kena pasang kat bumbung sendiri. Dalam kes tu secara overall, penjimatan kalau kita pasang 5 kilowatt, kita boleh jimat lebih kurang RM300. 300 ke 300.5 sebulan. So itu penjimatan. Ya. Dan malah saya sendiri adalah pengguna solar daripada tahun waktu NEM 2.0 sebelum COVID lagi. Saya dah mula pasang sampai ke hari ini memang bil saya RM2, RM3. Okey. RM2-3. Bang charge boleh. Ini kita nampaklah dari satu kelebihan apabila menggunakan tenaga solar ni. Berbalik kepada Cik Nasir yang kebanyakan produknya berasaskan tenaga solar. Berapa banyak penjimatan dapat dilakukan? Kalau berdasarkan doktor tadi, bil elektrik RM2 sahaja. Betul doktor, RM2. Betul. Saya boleh buka app ni kalau nak tengok terus. Pengalaman Cik Nasir sendiri yang baru 3 tahun ini, ada tak nampak dari segi penjimatan tu? Baik, untuk penjimatan saya tak boleh nak bandingkan sebab saya bukannya menggantikan yang ada kepada solar. Saya menambah. Jadi yang saya boleh lihat sebenarnya dia tidak menambah bebanan pada elektrik sedangkan saya ada add-on 10 benda baru dalam rumah. Tapi kadar elektrik masih sama sebab dia ada penambahan kat situlah. Kalau kata dari segi penjimatan, saya boleh nampak dari dua lah. Satu penjimatan yang segera dan satu penjimatan jangka masa panjang. Bila saya nak buat konten bagi pendedahan kepada orang tentang produk solar ni, orang pengguna ni dia lebih tertarik dengan apa yang boleh jimat dalam jangka masa cepat yang segera. Jadi yang saya lihat pertama sekali harga lah. Kita bercerita device solar yang skala kecil bukan skala besar. Kalau tengok harga sekarang ni macam kipas, lampu semua harganya hampir sama dengan yang konvensional punya penggunaan elektrik lah. Dan ada yang lebih murah solar daripada yang biasa. Itu dari segi harga. Yang kedua, kebanyakan device solar ni dia plug and play. Kita pasang terus boleh guna. Jadi kita dah jimat dari segi kita tak perlu hire orang untuk buat wiring baru, tambah plug point semua. Macam nak pasang kipas dapur lah contohnya. Kalau kita nak pasang yang konvensional pun ni kita kena buat wiring, panggil wireman, tambah plug, lepas tu hack dapur. Dia akan mengubah struktur rumah, ada kos yang banyak lah tambahan. Tapi untuk solar ni kita hanya tembak skru, pasang panel dah selesai. Kalau macam lampu-lampu keliling rumah tu dia sekarang ni main kepit saja, kepit terus on dah. Jadi kita jimat kos dari segi installation. Installation dia terus boleh guna. Untuk jangka masa panjang tak dapat dinafikan lah, tapi untuk berskala kecil ni saya tak pasti bagaimana penjimatannya sebab macam saya maklumkan tadi saya hanya menambah bukan saya replace. Kalau jangka masa panjang mungkin macam doktor beritahu tadilah bila ada solar panel yang besar untuk support satu rumah semua tu kan. Tadi kata ada hidroponik dan sebagainya, ikan keli itu untuk apa? Untuk hobi ke ataupun sebagai perniagaan ke sumber ke bagaimana? Tak, saya menanam sendirilah. Saya suka buat aktiviti lah dekat rumah. Jadi macam sayur-sayuran saya tanam sendiri. Ikan ada juga saya bela dekat belakang, konsep dalam tong. Tapi macam tanaman kita perlukan, bila hidroponik ni dia perlukan siraman air yang sentiasa berjalan. Jadi bila kita pakai pump solar, dia akan sentiasa pump lah air tu. Kan? Untuk ikan dalam tong tu dia menggunakan pump untuk oksigen tu. Oksigen kepada ikan itu lah. Memberi kemudahan sebenarnya lah kan. Satu kelebihan lah juga bagi kita yang menggunakan tenaga solar ini. Doktor, kalau kita ikutkan nak pasang tenaga solar ini, kita nak perlu juga ada kriterianya. Mungkin doktor boleh terangkan dari segi
mereka yang berminat ini nak tahu juga kediaman yang macam mana yang sesuai kan, kawasan yang bagaimana. Alright, dari segi kediaman mana yang sesuai, sebenarnya proses dia macam ni tahu. Kita tahu kadang-kadang dekat sosial media ada yang buat DIY pemasangan atas bumbung secara sendiri dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita refer betul-betul dia ada guideline macam mana pendaftaran. Contohnya kalau dia bawa skim atap, kita perlu memohon kepada SEDA. Lepas tu pada masa yang sama ada borang yang kita kena submit kepada TNB. Selepas semua pemasangan selesai, TNB akan hantar email, welcoming letter. Lepas tu barulah kita boleh hidupkan sistem solar. Okey, kenapa prosedur ni berlaku? Sebenarnya sebab di peringkat ST ataupun kita kata di peringkat utility lah, mereka nak pastikan semua sistem yang dipasang tu adalah selamat. Dan pada masa yang sama kita nak tahu statistik berapa ramai dah pasang dan sebagainya. So, melalui prosedur-prosedur ni, contoh katakanlah kita pasang solar, pagi kita tak ada orang dekat rumah. Semua pergi kerja dan sebagainya. Dan solar tu pergi mana? Dia akan pergi ke TNB. So tak ada isu. TNB akan jadi macam kita punya bateri. So kita akan hantar ke TNB, lepas tu waktu balik, waktu malam, kita patah balik ke rumah, umpamanya kita ambil balik tenaga yang kita hantar tadi. So untuk kita dapat skim begini, skim yang mana kita boleh hantar ke TNB, kemudian kita guna balik dan sebagainya, dan perlu ada semua registration yang ni. Ada prosedur. Ada prosedur dia. So dari segi rumah mana sesuai, saya boleh kata memang kebanyakannya kenalah rumah landed. High rise ni tidak adil. Bumbung orang adalah lantai. Bumbung kita adalah lantai orang. Lantai kita adalah bumbung orang. So dia sedikit difficult. Saya boleh kata rumah landed adalah antara rumah yang paling cantik, paling sesuai untuk pasang. Dan saya rasa sekarang ni pun ramai orang dah mula bergerak beli kereta EV disebabkan harga minyak fuel petrol dan juga diesel yang meningkat. So orang pakai kereta EV dengan menggunakan tenaga solar. So kita boleh bayangkan solar tu sendiri yes ada cost, tapi sebenarnya kita boleh guna tenaga solar tu untuk charge kereta kita, dan melalui pendekatan tu sebenarnya penjimatan kalau kita kata return of investment dan sebagainya lagi pendek lah. Sebab kita bukan je jimat elektrik rumah, malah kita dah boleh untuk charge kepada kereta kita, so kita dah tak perlu pening kepala isu-isu petrol dan yang lain-lain. Okey, kalau misalnya pengguna ni beralih kepada tenaga solar kan, pasang atas atap dan sebagainya, dia ada macam tempoh hayat macam sampai bila, ada ke? Okey. Kalau dari segi teknologi wise pula, kita punya PV modul kebanyakannya warranty up to 25 years sampai 25 tahun. 21 hingga 25 tahun itu adalah warranty dari segi performance yang mereka letak. So kita tak perlu risau dalam tempoh 25 tahun tu dia sebenarnya akan bekerja dengan baik. Dan ada satu lagi komponen yang kita panggil sebagai inverter. Yang itu warranty daripada kilang sendiri selama 10 tahun. So dengan kata lain, bila kita pasang solar ni 10 tahun tak perlu pening kepala lah. Apa-apa masalah kita boleh kontak balik kita punya orang yang pasang dan sebagainya untuk buat replacement. Tapi kalau dalam situasi keadaan cuaca musim monsun kan, matahari tu tak berapa nak nampak sangat kan. Betul. Jadi macam mana pula alternatifnya kalau berdasarkan kepada pengalaman doktor sendiri? Dalam kes tu sebenarnya tu yang saya bagi tahu tadi, kalau kita follow prosedur yang sebenar, sistem kita sebenarnya ada backup daripada TNB. So kalau lah waktu biasa bulan 12 kita hujan dan sebagainya, automatik TNB yang akan bekalkan. So kita akan perasan lah waktu bulan adalah naik sikit, terutama waktu musim-musim. Tapi kita tak perlu pening kepala. Kita tak perlu pening kepala. Contohnya kalau kita pasang solar sekali tiba-tiba hujan tak ada, kena telefon TNB tolong supply, tak perlu. Benda tu semua automatik. Ada backup. Semua ada backup automatik. So roughly macam itulah. Kita nak tanya Cik Nasir. Cik Nasir tadi kata penggunaan tenaga solar ni ditambah, tidak menukar. Kenapa tidak menukar? Mungkin ada perancangan? Ada perancangan yang menukar ke? Mungkinlah, insyaAllah ada rezeki bolehlah kita beli panel besar pasang kat rumah kan. Tapi buat masa sekarang ni saya melihat kepada keperluan. Apa yang saya nak guna dan yang itulah yang saya belilah. Macam nak pakai, saya kata dapur panas lah, nak pakai kipas. So kita fikirkan alternatif dulu. Ada tak dapur yang kipas yang menggunakan solar? Jadi cari-cari ada, kita pasang. Nak pasang CCTV lah. Tapi kalau ada CCTV, rumah blackout, macam mana kita nak pantau rumah? Pakailah solar. Nak siram pokok, malas lah. Nak
nak tanam hidroponik ni nak letak dekat laman jauh daripada rumah, takkan nak tarik extension wire kan. Jadi pakai solar, dia portable, boleh bergerak sana sini. Jadi dia menyelesaikan banyak masalah lah. Cuma macam doktor cakap tadi, kadang-kadang bila cuaca tak menentu kan, mulalah pam tak berjalan, kipas tak boleh guna semua. Jadi saya sarankan kepada yang nak membeli device-device solar, yang baru nak menggunakan solar ni, fikirkan adakah device tu nak guna 24 jam ataupun on certain time sahaja. Jadi kalau kata nak menggunakan untuk 24 jam, mungkin kena cari device yang hybrid. Maknanya dia boleh solar dan juga boleh menggunakan menggunakan elektrik. Jadi tak ada masalah kalau ada masalah cuaca apa. Baik, okey. Doktor, pastinya di hujung perbincangan ini kita nak tahulah juga dalam keadaan situasi sebegini, adakah ini satu langkah yang baik sebenarnya untuk kita fikirkan peralihan tenaga kita kepada tenaga solar? Alright. Sebagai penutup lah, saya rasa sebelum kita nak guna tenaga solar, ada satu benda yang kita kena buat, iaitu kita kena buat langkah yang kita panggil sebagai kecekapan tenaga yang sentiasa diwawarkan oleh ST. Sebabnya kadang-kadang ada orang silap, dia pasang solar tapi sebenarnya kebanyakan alat-alat peralatan di rumah bukanlah alat yang berkecekapan tinggi. Dalam kes tu sebenarnya dia akan menyebabkan solar tu tak berfungsi dengan baik. So langkah pertama semua pengguna kena buat sebenarnya, pertama pastikan semua alat-alat yang di rumah kita adalah alat berkecekapan tinggi yang mempunyai 4 bintang, 5 bintang, paling cantik 5 bintang lah yang dikeluarkan ST. Sebab alat 5 bintang ni fungsi dia sama tapi tenaga yang dia tarik daripada TMB sedikit. Itu maksud alat berkecekapan tinggi. Okey. Lepas kita dah pastikan semua alat tu berkecekapan tinggi, barulah kita install solar dan insya-Allah solar dapat memastikan bahawa dia adalah satu tenaga alternatif yang sangat baik terutamanya untuk rakyat Malaysia. Setakat ni kesedaran rakyat Malaysia dah rasanya di tahap mana? Meningkat. Memang kalau kita tengok banyak sebenarnya syarikat-syarikat solar dah wujud. Banyak syarikat solar bermaksud banyaklah permintaan daripada pengguna. Cuma education ataupun educate people tentang kecekapan tenaga tu saya rasa masih berjalan di peringkat ST, di peringkat TMB dan sebagainya. Sebab itu adalah langkah first sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia buat. Melalui itu sebenarnya dia tak melibatkan kos. Dia bukanlah, memanglah kalau kita tukar alat tu kos. Maksudnya once alat kita rosak, kita nak beli yang baru, pastikan yang 5 bintang. Sebab beza harga biasanya RM30, RM40, RM50. Tapi dia punya long term sangat banyak. Masa panjang tu. Baik. Okey, yang pastinya kena tahu tentang peralatan di rumah ni ada kecekapan tenaga ataupun tak, barulah kita boleh berfikir jauh tentang peralihan tenaga kepada tenaga solar ini yang pastinya, bak kata doktor tadi, adalah satu alternatif terbaik. Okey, baik. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Profesor Madya, Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik Kuasa UTM dan juga bersama kita secara dalam talian Cik Muhammad Nasiruddin Abdul Aziz. Terima kasih atas perkongsian pengalamannya. Ya, sama-sama. Baik. Kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita nak kongsikan sedikit kandungan akhbar hari ini. Semuanya di MSI selepas ini. Terima kasih, Doktor.